Yang paling menarik di Brunei ni, dialah Sultan dan dialah Perdana Menteri dan dialah juga Menteri Ekonomi. Pernah tak korang tertanya kenapa sesetengah negara ni ada presiden, sesetengah tu pula ada Perdana Menteri, malah ada negara dua-dua sekali macam Israel dan Perancis. Jadi di sini ramai keliru siapa yang sebenarnya paling berkuasa. Jom hari ini saya cuba terangkan sebaik mungkin apa perbezaan antara presiden dan Perdana Menteri dalam sistem politik dunia. Sebenarnya perbezaan ini bergantung pada jenis sistem pemerintahan bagi sesebuah negara. Secara umum dalam dunia politik ni ada 3 jenis sistem utama. Pertama, sistem berparlimen. Contohnya Malaysia, United Kingdom, Israel dan India. Dalam sistem ni, ketua kerajaan adalah Perdana Menteri, manakala ketua negara adalah raja ataupun presiden yang lebih bersifat simbolik untuk negara. Tapi kuasa sebenar mentadbir negara berada di tangan Perdana Menteri. Yang kedua adalah sistem berpresiden, contohnya Amerika Syarikat dan Indonesia. Dalam sistem ni, presiden adalah ketua negara dan ketua kerajaan sekaligus. Maksudnya semua kuasa eksekutif berada di bawah presiden dan biasanya dia dipilih terus oleh rakyat. Dan yang ketiga adalah sistem separuh presiden, contohnya Perancis. Dalam sistem ni ada presiden dan Perdana Menteri, tapi mereka berkongsi kuasa. Macam contoh, presiden urus haluan negara dan keselamatan, manakala Perdana Menteri pula urus pentadbiran harian. Untuk mudah kita faham, kita bayangkan macam ni lah. Ni apa yang saya pegang sebelum ni untuk mudah faham. Presiden ni ibarat raja di Malaysia, manakala Perdana Menteri tu Perdana Menteri lah. Apa-apa keputusan negara, Perdana Menteri yang buat, manakala raja atau presiden ni hanya simbolik bagi sesebuah negara saja. Ni perumpamaan yang mudah nak bagi korang faham lah. Tapi kalau dalam sistem presiden macam Amerika, presiden tu gabung dua-dua sekali. Dialah ketua negara, dialah ketua menteri. Mari kita ambil contoh sebenar, Israel. Israel ada presiden dan Perdana Menteri, tapi sistem mereka adalah sistem berparlimen. Jadi presiden Israel ni hanya berperanan sebagai simbolik ketua negara, manakala kuasa politik sebenar berada di tangan Perdana Menteri. Itulah sebabnya walaupun orang sering dengan nama presiden Israel, tapi yang sering buat keputusan besar dalam isu keselamatan dan politik tetap Perdana Menteri mereka, iaitu Netanyahu. Kesimpulannya, sama ada sesebuah negara ada presiden, Perdana Menteri atau kedua-duanya sekali, semuanya bergantung pada sistem pemerintahan yang diamalkan. Kalau sistem berparlimen, Perdana Menteri lebih berkuasa. Kalau sistem presiden, presiden pegang kuasa penuh. Dan kalau sistem separuh presiden, kedua-duanya berkongsi tanggungjawab. Jadi lepas ni, kalau korang dengar berita tentang pemimpin negara lain, korang dah boleh bezakan siapa ketua sebenar kerajaan dan siapa sekadar simbol negara.